Sebelum kita pasang, getah ni pastikan ada Dah tu, ada 2 getah. Pastikan ada. Jangan tak ada. Mati tak ada. Nanti habis tu radiator pecah masukkan pun dengan perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Ini pipe ni kita tarik sikit. Okey. Bismillah. Okey, ni besi yang atas ni untuk ikat dia punya radiator. Dia ada bracket 2 ni. Satu, ada 2 bracket. Jadi kita masukkan dulu klip yang kita ada tu. Ni lock bonnet lock bonnet depan Okey. Masukkan balik dia punya klip ni, masukkan lubang dia. Pam. Dah dah patah. Ni ada wire fan kipas radiator dengan fan aircon. Jangan lupa cocok tak boleh nampak yang asap. Ni tahu ni tengok suluh sikit ni. Bawah. Ni 2 soket, jangan lupa nanti hidup kipas tu. Ni ada skru 10 ni ikat balik skru 12 bracket ni ikat balik pakai panah mana